Dan seperti mana yang kita janjikan tadi, segmen kita seterusnya adalah satu tajuk yang cukup menarik. Ya, mungkin ramai yang sedar dan mungkin ramai yang tidak sedar mengenai kewujudan Pekidah, iaitu Pertubuhan Kebajikan dan Dakwah Islamiah Malaysia. Dan tetamu kita hari ini adalah Dr. Haji Masjuki bin Haji Muhammad Musuri, iaitu penyelaras Majlis Ramah Mesra Keluarga Pekidah bersama pemimpin negara. Selamat datang, Dr. Selamat datang, terima kasih. Jadi ayah ini ramai yang bercakap, Dr. Saya. Dulu Pekidah ni dia lebih low profile, tapi sekarang ni nampak high profile sikit. Apa ceritanya, Dr.? Okey, terima kasih kepada pengacara. Sebenarnya merujuk kepada Pertubuhan Pekidah itu sendiri, dia adalah membawa maksud yang tersendiri, agar kita menjadi satu wadah perjuangan yang dapat menarik golongan-golongan lain. Jadi bagaimana kita akan harus menarik golongan lain kalau kita tidak keluar dan menonjolkan sesuatu. Dan pastinya untuk menonjolkan sesuatu, kita haruslah berlandaskan kepada frame undang-undang negara. Oleh kerana itulah Pekidah didaftarkan for the past 21 years. And then sekarang adalah masanya di mana pendaftaran itu, organisasi itu benar-benar dimanfaatkan untuk menonjolkan sesuatu yang benar-benar positif. Itulah maknanya Pertubuhan Kebajikan dan Dakwah Islamiah. Mendakwahkan Islamiah melalui sesuatu pertubuhan hasil daripada program dan tindakan, di mana hasil daripada tindakan itu yang akan mendakwahkan golongan-golongan lain. Jadi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, walazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu, untuk dizahirkan, untuk ditonjolkan. Jadi untuk menonjolkan semua itu, kita harus berdaftar dan menonjol dan keluar menunjukkan sesuatu yang positif dengan program yang teratur. Dan sebenarnya Dr. kata tadi 21 tahun Pekidah bertapak, dan umumnya tahu bahawa Pekidah punya rangkaiannya cukup kuat di seluruh negara. Jadi berapa ramai ahli Pekidah sekarang ni? Well, Pekidah sebenarnya agak unik. Dia adalah satu pertubuhan yang berasaskan kekeluargaan sebelum ini, di mana siapa saja yang telah diterima sebagai apa yang dipanggil adik-beradik, sanggup menganggap sahabat-sahabat itu sebagai keluarga sendiri, diterima sebagai ahli. Tetapi asas kepada janji setia itu tidak ditranslatekan kepada satu bentuk organisasi yang tersusun dan terdaftar. Jadi akhirnya Pekidah timbul. Jadi Pekidah timbul mengutip ahli satu demi satu. Yang cantiknya, yang penting ingin saya tekankan di sini, dahulunya walaupun telah didaftarkan, tapi kelihatan mereka kurang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai ahli. Oleh kerana itu, kepimpinan baru saya lihat telah membuat satu tindakan yang sangat efektif, sehingga pada hari ini pendaftaran telah menjangkau 30,000 ahli. Dan kita menjangka dalam setahun atau dua ini mendapat pendaftaran tidak kurang dari 1 juta ahli. Terutama dengan adanya investment platform dan juga business platform, koperasi dan sebagainya. Saya jangka dengan Majlis Lakum ini sendiri akan menarik begitu ramai ahli mendaftar, sama ada sebagai ahli maupun terus kepada koperasi, membeli saham koperasi, insya-Allah. Jadi ada orang tertanya kenapa Felda dipilih, Felda Lakum. That's very good question. Macam saya katakan tadi, Pekidah berasaskan kekeluargaan dan dia agak kekampungan sebenarnya. Sehingga saya boleh katakan sekitar 80% kurang lebih dianggotai oleh mereka-mereka yang bermasyarakat desa. Diadakan di Felda kerana ramai ahli kita di desa. Jadi kita ada program anak angkat di sana, di mana sekitar 200 hingga 250 ahli yang telah ditaklimatkan akan ditempatkan di dalam rumah-rumah keluarga Felda itu. Kita harap teknologi dan budaya bandar yang sihat akan dibawa ke kampung melalui program itu, dan kita bawa teknologi dengan pameran, dengan multimedia dan sebagainya ke kampung untuk membuka mata masyarakat kampung. Sebagai langkah awal, kita membangun business center dan aktiviti di desa untuk mengelakkan penghijrahan. Dan yang paling jelas sekali
apabila ada peluang lawatan pemimpin negara ke sebuah desa, kita fahamlah ya, jalan diperbaiki, masjid diperbaiki, itu secara langsung. Secara langsung membangunkan kawasan setempat ya. Ya saya. Saya tertarik dengan apa yang Dr. katakan tadi ya. Sekarang ini dianggarkan lebih kurang 80% ahli Pakida lah di kalangan orang-orang luar bandar, orang kampung, orang Felda dan sebagainya. Dan dalam kita menepani masa depan yang kita mencabar ni, pastinya kita memerlukan pelbagai pengetahuan teknologi yang baru, yang moden untuk membawa ahli-ahli ini ke hadapan. Jadi apakah dengan komposisi 20% golongan yang kita kata mungkin golongan profesional di kalangan persatuan ini sudah mencukupi untuk menunjangi pergerakan Pakida? Sebenarnya tidak cukup. Tidak cukup. Bahkan kalau kita lihat dokumen yang kita paparkan tentang hala 7 objektif Majlis Lakom ini, saya boleh katakan di sini bahawa kita dalam satu rangka yang sangat agresif untuk mengumpulkan kekuatan ahli-ahli. Itu dia, itu tu. Okey, objektif. Untuk mengumpulkan kekuatan ahli-ahli untuk disusun dan diatur agar ia menjadi satu langkah yang betul-betul berkesan untuk membantu kerajaan, membangun masyarakat desa, membasmi dan memerangi kemiskinan melalui program desa tetapi yang bersistem berteknologikan bandar. Begitu. Jadi kita masih mengalu-alukan golongan-golongan profesional terutamanya yang mempunyai kesedaran amat tinggi terhadap kepentingan kestabilan, keamanan negara dan pembangunan Islam khususnya dan Melayu amnya, untuk tampil turut serta menyumbang. Jadilah ahli Pakida. Pastinya insya-Allah kita akan dapat banyak unsur positif dalam Pakida melalui program yang akan kita buat ni, dan secara langsung akan menambahkan ahli. Kita berbalik kepada program kita hari esok saya. Boleh Dr. cerita sikitlah daripada pagi sampai ke petang di samping kehadiran pemimpin besar kita, banyak lagi aktiviti-aktiviti yang telah kita rancang, yang telah kita atur. Mungkin Dr. boleh cerita sikit. Alhamdulillah saya dapat pulang menerangkan semua ini. Pada 23 hari bulan, asalnya kita hanya merancang satu program kekeluargaan, gotong royong memasak sekitar 20 ekor lembu itu tadi. Tetapi apabila kita fikirkan 200 orang, lebih daripada 200 orang urus-tia yang datang awal, tidak termasuk tukang masak yang beratus-ratus orang ramainya, kita fikirkan kenapa tidak kita manfaatkan kehadiran mereka dalam satu rangka program yang lebih berkesan. Lalu kita aturkan program anak angkat.